mewakili Negeri Sembilan dalam MSSM. Peringkat yang sangat tinggi dan mendapat tempat Ada pertama. gembira, ada sedih. Jadi kita orang gerak satu tim. Okay, bye. Seawal pagi, para pemain kelihatan begitu bersemangat melakukan persiapan sebelum perlawanan bermula. Latihan pemanasan badan, strategi permainan serta kata-kata semangat daripada jurulatih menjadi antara persediaan penting sebelum setiap pasukan turun beraksi. Bola di tangan, semangat membara. Itulah gambaran suasana yang dapat dirasai sepanjang kejohanan yang menghimpunkan atlet-atlet muda dari seluruh Negeri Sembilan bagi merebut gelaran yang terbaik dalam acara bola balik. Kejohanan ini bukan sahaja menjadi kaedah untuk menguji kehebatan dan kemahiran para pemain, malah turut menjadi platform untuk mencukil bakat-bakat baru dalam sukan bola balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Arisa Dania Dan saya Nurhana Humaira, wartawan Impers TVPSS SK Intan Perdana, melaporkan dari Gelanggang Terbuka SK Intan Perdana sempena Kejohanan Bola Baling MSSNS peringkat Negeri Sembilan tahun 2026 yang telah melibatkan 7 daerah, Perdikson, Seremban, Kuala Pilah, Jelebu, Jempol, Rembau dan Tampin. Kejohanan ini telah menghimpunkan pasukan perempuan dan lelaki bawah 12 dan 18 tahun bermula dari hari Isnin 10 Ogos sehingga Rabu 12 Ogos 2026. Cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat. Assalamualaikum Akak. Pada pendapat Akak, apakah cabaran terbesar pasukan Seremban 2 semasa bermain bola balik? Banyak cabaran yang pasukan kita orang hadapi. Antaranya susah nak lepas wall. Shooting daripada jauh ataupun kena intercept bola tu. Objektif utama kejohanan bola baling peringkat Negeri Sembilan adalah untuk mencokil dan mengembangkan bakat atlet muda dalam sukan bola baling. Di samping meningkatkan kemahiran, kecergasan fizikal dan prestasi melalui persaingan yang sihat. Kejohanan ini juga bertujuan untuk memupuk nilai disiplin, kerjasama berpasukan, keyakinan diri dan semangat kesukanan dalam kalangan peserta. Selain memberi pengalaman serta pendedahan pertandingan sebagai persediaan untuk mereka melangkah ke peringkat kebangsaan. Genggam semangat, juara. Bersama mengharungi teguh berdiri, segala cabaran menanti. Bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh. Daripada gelanggang bola baling telah jelas kelihatan bahawa kejohanan ini bukan sekadar tentang kemenangan. Sebaliknya, ia merupakan medan untuk membina keyakinan, memupuk persahabatan dan melahirkan generasi muda yang aktif, berdisiplin serta mempunyai semangat kesukanan yang tinggi. Semoga kejohanan seperti ini terus dianjurkan bagi memberi peluang kepada lebih ramai murid untuk mengembangkan bakat dan mengharumkan nama sekolah
serta Negeri Sembilan dalam bidang sukan. Apakah harapan kamu selepas kejayaan di MSSNS ini? Menjadi juara dalam kejohanan MSSNS dan mewakili Negeri Sembilan dalam peringkat kebangsaan. Bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Semua ini pastikan terbukti. Susah dan senang kita harungi. Bersatu hati menggapai. Terima kasih kepada coach, ibu bapa kerana telah melatih kami sampai ke peringkat yang sangat tinggi dan mendapat tempat pertama dalam kejohanan bola baling MSSNS 2026. Terima kasih. Sama. Oh, percayakan diri sendiri, mampu tawan gunung tertinggi. Jangan putus asa, jatuh bangun semula. Percayakan diri sendiri, mampu mencapai mimpi-mimpi. Kau akan berjaya, kita semua wira. Sama-sama kita lalui bersama. Percaya semua kan terang semula. Langit takkan selalu cerah, ribu juga pastikan reda. Tiada hidup yang sempurna, berjuang demi keluarga. Namun engkau selalu ada, membuatkan diriku sedar. Hidup ini penuh cabaran dan rintangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. Saya pada Kapten 91. Perasaan saya macam sedih ataupun menang, tapi saya sedih sebab saya dapat kad merah. Kad merah tu saya rasa macam telah membebankan tim saya lah sebagai kapten. Tapi saya bersyukur ada kawan-kawan yang boleh support saya. Tapi cuma kalau saya boleh kawal emosi saya tadi, insya-Allah boleh dapat lagi besar lagi mata. Itu sajalah. Oh, Iman! Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah Negeri Sembilan atau MSSNS menyaksikan persaingan sengit antara pasukan terbaik dari seluruh daerah di Negeri Sembilan. Dengan semangat juang yang tinggi, disiplin serta kerjasama berpasukan, setiap pemain berusaha memberikan aksi terbaik sepanjang kejohanan. Tahniah semua atas perlawanan yang hebat tadi. Ada apa-apa nak cakap? Tak perasaan ke ini ke? Perasaan ada happy lah. Macam apa? Cakap je happy. Saya happy lepas habis MSNS. Happy sebab dapat final bukan dengan jempol. So happy sebab menang masuk final. So kita orang tidak sia-sia lah kalau main kat sini. Ada gembira, ada sedih. Jadi kita orang gerak satu tim. Okay, bye-bye. In the room, hard go, kaboom, kaboom. Big boom, boom. In the room, hard go, kaboom, kaboom. Kami sangat gembira sebab dah johan pertandingan bola baling MSSNS 2026. Dan kami juga telah mengekalkan kejohanan johan selama ada 5 tahun. Okay, itu saja. Terima kasih. Seremban 1 bagi U12 lelaki dan perempuan muncul sebagai johan bola baling MSSNS. Manakala perempuan U18 disandang oleh pasukan Seremban 1 dan lelaki U18 disandang oleh pasukan Jempol. Sebagai johan bola baling MSSNS, selepas berjaya menampilkan persembahan yang mantap dan
konsisten sehingga ke perlawanan akhir. Assalamualaikum Ref. Apakah penambahbaikan yang Ref rasa perlu ditambah baik untuk kejohanan akan datang? Pada pendapat saya, persiapan yang lebih awal lah. Kita perlu buat persiapan lebih awal untuk nampakkan kita punya kejohanan lebih teratur. Kalau untuk pada pandangan saya pula, lebih kepada ke arah fasiliti seperti court. So kita boleh nampak dekat court ni ada line tak teratur dan ada satu tempat cat dia dah mulai terhakis. So macam net pun boleh diperbaharui. So itu je lah penambahbaikan untuk next tournament. Terima kasih. Alright, sama-sama. Sekian daripada saya, Arisa Dania. Dan saya Nurhana Humaira, wartawan Impress TV PSS SK Intan Perdana, melaporkan dari Gelanggang Bola Baling SK Intan Perdana. Semoga pasukan U12 dan U18 yang mewakili Negeri Sembilan dapat mengharumkan nama Negeri Sembilan di peringkat kebangsaan. Teruskan berjuang, teruskan mencipta kejayaan. Berita anda inspirasi kami. Sekian, terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Big boom in the room. Hard go, kaboom, kaboom. Lights flash, my pulse jumps. Lost track of the clock once you left. I move closer.